Hai, hari ni kami berada di Angsana menuju ke DIY. Ini nak belikan beberapa hadiah untuk Adam lah. Jadi kita dah dapat. Adam, aku harap kau suka Adam. Terimalah seadanya walaupun kata. Pemberian ni dia ada makna tu Adam. Okey, kita pergi back. Okey. Sekarang ni tinggal tugas-tugas yang lain. Nak beli kek semua. Dah beli lah? Dah beli lah. Mahal tau. Meanwhile, Nampaknya Arif Azman. Arif anak Azman. Whisky. Okay, saya kalah sebab saya bagi chance sebenarnya. Sebab nak bagi dia daripada Selangor kan, dia penat kan. So dia kalah, sebenarnya saya sengaja je kalah tadi. Ni muka lagak kan ni. Okay, kita dekat Mitsu. Kita dah beli Mitsu kan. Dah belanja dah kan. Yang ni tak kata tunggu-tunggu, tiba-tiba dah habis. Tiba-tiba aiskrim dah habis. Okay, so kita nak agak ke Watson. Adam nak beli makeup. Alright. So assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Haziq Daniel. Jadi memandangkan yang korang dah tengok video vlog Raya Haji yang sebelum ni, yang hujungnya kita ada bagi tahu yang kita akan buat video prank untuk celebrate birthday Adam. Jadi kali ni kita orang dah planning benda tu dan sekarang Arif pun dah beli dia punya hadiah dan kita orang pun macam tadi kat video vlog kita dah tunjuk yang kita dah beli juga dan sekarang kita orang berada kat taman. Dan sekarangnya kita dapat tahu info Arif dan Dini bersama dengan Adam untuk orang kata apa, tengah lalaikan Adam supaya tak nampak benda ni obvious lah yang kita orang memang nak celebrate. Jadi let's go, kita akan tengok dulu macam mana keadaan ni. So jom. Ni sampai besok. Tapi yang ni lah yang tinggi kan. Faham. Pandai pun. Depan kamera je dah cacar. Nampak sangat. Dah sebenarnya tahu je. Ni seorang. Kau tanya je apakah soalan untuk challenge ni? Ni berikan. Berikan soalan. Berikan beberapa soalan. Untuk throw. Inilah ini bahasa Melayu. Ini soalan exam ni ya. Okay guys, so hari ni kita orang nak buat surprise kat Adam. So kita dah nampak Adam daripada sini. So kita nak sembunyi kejap sebenarnya ni. Dia sembunyi kejap. So cerita dia, kita nak buat surprise. So korang kena tengok benda ni betul-betul. Okay lah, so nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Kau duduk sebelah aku. Macam aku pegang dulu sikit. Okay, so guys, the momentnya akan tiba semua kan. Saya kau nanti dulu. Kau takkan datang. Kau cakap kau tengah peluk aku, kau tengah jaga aku kat sini. Kejap aku. Aziz. Pala belum lagi bodoh. Aku dah penat dah ni. Tak salah aku yang buat wish. Hai, cakap hi sikit. Cakap hi fans Haziq. Jadi kami bertiga akan membuat prank dekat miau dekat Adam. Aduh, bang ada makeup sikit. Sekarang kau apa? Ya Allah, nampak dulu. Kali nampak satu. Arif, yang Arif actually soalan Tahu. pun panjang sangat. Tu kau buang kan? Buang. Aku buang. Masa enggak? Look. Kristen ni. Tak ada, ni si Arif ni. Dengan ni, si ex-girlfriend dia. Ex-girlfriend dia. Girlfriend dia punya ex punya boyfriend. Benda dah belah. Benda ni kat mulut depan ni. Benda dah tak berhati sangat ke. Aku dah tahu
Asal? Siapa? Asal gila? Asal gila? Depan ada satu pondok je lah. Mana dia bengkak? Tak, kenapa ni? Ya betul ni takut dulu. Asal gila? Ini bukan dengan dia? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Adam. Happy birthday to you. Sekejap. Tak apa, ni birthday awal, tambah awal. Okey, tu kamera kat situ. Tunjuk air sikit. Aku bawa balik. Ni kamera belakang lah. Jangan tak nampak aku pegang ni. Oh ya, sini. Habis nak rekod apa? Sorry Adam, ni kau mampu Adam. Sebab kau kan nanti birthday kau tak balik sini. Macam mana kita nak sambut? Ni je lah. Ada satu lagi lah. Okey Adam. Okey Adam. Hadiah ke Adam? Hadiahnya tak banyak lah Adam kan. Ni daripada, ada 3 hadiah. Satu daripada aku, satu daripada adik, satu daripada Raja. Ini kata nanti claim. Nanti claim sebab dia lupa ulian ni. So ni daripada kita orang tiga. Alhamdulillah. Jangan nangis. Sikit. Jangan nangis je. Dia tu semua salah pula. Jangan nangis. Aduh. So ada apa-apa ucapan? Ada birthday kau? Birthday kau? Dua kamera. Nak mana-mana? Sini. Mana boleh? First, tak expect macam tiba-tiba. Sebab birthday pun lambat lagi sebenarnya. Tapi tiba-tiba kan. Sebab ni nak buat konten lain tadi. Terkejut juga kan. Sebab nak cakap pasal surprise ni, jujur lah. Tak kantor kan? Tak expect, semua tak expect. Tak expect langsung kan? Sebab nak buat konten kan. Ini pun nak cakap second time aku kena surprise. First dengan orang nama ni. Dalam hidup aku 20 tahun ni lah second tu. Terkejut juga. Masa kita sambut awal lah? Ha? Masa kita sambut awal? Sebab waktu birthday dia nanti, dia tak dekat sini, dia kat Selangor. Takkanlah tiba-tiba kita surprise Selangor, Mat. Tak boleh. Kita tak boleh. Itu modal besar. Banyak kerja pula nak ke setting kan. Report dia call balik angkat. Tak, ni call aku Belum sabar. Belum lagi. Ini tak sabar sangat. Tadi dah nampak 5 Tak. start 1 minit. Kau tengok, lilin dah separuh. Sikit punya lama pun lilin dah separuh. Okey kan. Kalau kek kan, cakap pasal kek kan. Gini kan misal. First time aku dapat kek dari member. Selalu family tu buat sendiri tu. So sekarang ni kita orang nak main teka-teka hadiah dengan kau. Kalau kau betul teka hadiah tu, kan kau tak ada punishment. Kalau kau salah, kau ada punishment. Salah kita orang ambil lagi. Ada punishment. Ada 3 hadiah kat situ. Kau rasa mana satu aku punya, Raju punya, Haji punya. Okey, okey. Unboxing satu-satu je. Kita tengok. Okey, so kita tengok hadiah pertama. Kau rasa tu daripada siapa? Kena buka semua dulu ke apa? Buka semua dulu lah. Buka semua. Lepas tu kalau tak, rasa
Ni siapa punya, ni siapa punya. Okay. Nanti macam dah tahu je. Dia check lagi mana dia nak layan ni. Tengok muka. Okay. Mana saya tahu punya. Macam boleh teka. Okey kau teka sendiri lah. Kita orang tak nak cakap. Kau ambil tunjuk hadiah, kau cakap nama siapa. Kau teka dulu semua baru kita orang tahu. Kita bagi tahu. Kau teka semua dulu. Ni ikut darjat lah bagi hadiah. Aziz. Ni Aziz. Okay. Yang tu Aziz. Lagi. Sabar, selalu Arif pergi mana? Apa kena pergi mana? Aku semua tempat aku pergi. Raja Arif. Raja Arif. Mana aku? Okey, so kau letak luar hadiah-hadiah tu tepi kan. Okey, satu tu stay. Kau stay situ. Okey, kau record. Okey, kita pergi kat hadiah masing-masing. Okey je. Mana hadiah kau je? Masya-Allah, baik dok. Okey. Satu punishment. Hati kau dah. Hadiah aku belikan kau dah. Kau macam itu ni kau aku kata muka-muka Arif macam pemberi topi. Mentang-mentang kat rumah aku banyak topi. Aku nak asyik-asyik, tapi disebabkan dapat idea daripada mak aku kan. So kita gunalah idea tu sikit-sikit. Ada dah video dia beli dengan mak dia. Aku beli dengan mak aku ni. Dia record apa? Dia record dia ada. Okay, so pergi pada demo. yang aku pergi pada demo. Tapi yang tu bukan. Yang ni duit aku sendiri. Ni memang duit aku sendiri, memang dah lama aku simpan. Hadiah bagi balik. Tak ada aku nak ambil yang dia bagi. Kau jahat sangat dengan aku dah. Jadi. So dalam kek dalam. Cepatlah. Ambil kamera. Sabar ni dulu. Allah. Okey. Teringat zaman dulu. Yut lah. Berapa? Nanti Tak, iklan. Jadi anda apa yang nak bagi ke? tak, sebab kita orang sebenarnya, kita dah ada yang grup tu kan aku cakap kena ada 5 video semua tu. Entah saja je gurau sebenarnya grup tu. Tak ada peraturan macam tu pun, kita memang nak invite kau. Tapi lepas ni lah kita orang tengah bincang konten kau dulu. Mana? Grup YouTube. Nanti Ada. Boleh masuk kan? Belum. Kita tengah setting. Ya, tu aku cakap. Sebab takut dia perasan aku punya handphone ada grup YT. Kadang-kadang dia call aku, dia nak tanya nak tanya apa-apa kan pasal kereta. Zip, ni Arif kena pukul ni pas. Dah ke ni? Lepas tu dia panjangkan lagi lah cerita dia. Sekejap sabar, belum. Ini tak sabar. Tak sabar. Kita siap fikir lagi. Nak letak handphone dia kat mana? Angle mana yang tak nampak sangat kan? Sekali aku macam aku letak situ. Kita letak semua barang-barang kita kat situ. Aku tak pasal sumpah. So tak ada lah nampak macam kita tengah rekod kan? Letak barang-barang. Okey, rekod sini. Aku mau ke sana. Okay. Memang dia suruh. Memang aku yang suruh kat sana. Aku cakap, sebab tu aku cakap kau kena terangkan betul-betul dekat Raja. Raja ni kadang-kadang kau boleh lari sana. Dia boleh. Awal-awal dia nak gerak di situ awal. Pasal aku cakap, pasal aku terus gerak dulu di situ. Lepas tu dia Nampak play lah kat kereta kau. Dah cakap lah, sebab tu aku cakap dah cakap dengan Aziz awal-awal. Lalu kereta kau tau lalu kereta kau. Tak, aku tengah fikir Arif ke pukul ni. Tak, dia cakap adik ni tengah shoot. Aku cakap apa kerja slow sangat dia jawab ni. Tak, aku tengah fikir nak ayat apa nak tengah ni. Briefing nak cakap briefing. Pandang langit. Tak boleh dia pandang muka ni. Aku tengah brief ni. Aku dah cakap record dulu lah. Lepas tu dah habis ni dia nak ambil phone Raja nak tengok ChatGPT apa semua, tanya soalan tu. Lepas tu aku tanya, dah record tu? Record. Tak, masalahnya Zik, handphone kau mati Zik. Dia tak sempat lah sampai sini. Nasib baik sempat. Dia tanya aku, sirap bawa tak? Sirap, dia masih kau suruh aku
Bawa. Aku dah check dalam group tau. Zik, aku tak sempat ni. Adam datang awal. Tak sempat aku nak beli aku punya darah kat Niso ni. Adam datang awal ni. Lepas tu, nanti bawa sirap Pasal Zik, okey dalam group. Tak ingat bro. Aku macam, Okey lah, pasal aku cakap kan, depan rumah tu terbuka. Kami tak rumah ni. Dapat dah. Oh, mak lah. Okay, itu saja daripada kita orang. Terima kasih sebab Ni bukan 05 kot. Terima kasih sebab mau watching. Okay, Zik. Apa yang kau nak Outro, buat? outro ni. Balik dia besar sangat. Jangan lupa like, share and subscribe dekat YouTube channel kita orang. Jadi lepas ni apa penambahbaikan untuk kita orang, korang boleh komen. Kita orang akan terima dengan hati yang terbuka. So, bye. Bye.